New day, new beginning. We are going to Nouadhibou. Another Mercedes here. Mantap. Okay gang, hari ni 27 bulan. Kita orang dah sampai Nouadhibou finally. Around what? Tadi kita sampai pukul 20 hours 10 PM. After about 20 hours on the road again. Rupanya kita baru dapat tahu kenapa security ketat, banyak askar. Kita orang tadi lalu basically more than 30 checkpoint, 30 to 40 checkpoint. Siap kena turun, sembangan dia punya sarjan dia apa semua. Rupanya besok Independence Day, Mat. And lusa Presiden akan datang sini, Nouadhibou. That's why lah. Nouadhibou pula. Mauritania. Happy Independence Day. Dia kata dia since 1960. Tapi dia kata even though independence, masih digari dia kata. Dia kata on paper only. Alright. Palestin. Suka cakap benda tak apa. Allah ma'ayah. Kita jalan-jalan malam. Gaya gelopak kan? Tapi ni nampak macam mahal je ni. Alright, Assalamualaikum, good morning. Today is actually day 6 of our adventure across Mauritania. Okay, finally today we are leaving Mauritania to Western Sahara. The nice manager from the hotel drop us here lah. So macam dia baik gila. Kita nak cakap macam kita punya challenge kat Mauritania and everything. Dia kata actually when you go out of the Mauritania and go to other African country, you wish you want to go back to here. But it's so nice lah. But Mauritania plate is awesome guys. Yeah. Kita orang tak sabar nak keluar Mauritania, not because we hate Mauritania, but it's what make us so tired, burn our mental health, our physical health. Kita kat atas atas van tu, aku rasa lebih kurang 40-50 jam. Lebih I think 2 full day or 3 full days memang atas bus saja, atas taxi saja on the road. So basically we didn't see anything much in Mauritania other than the people. Kita orang mau tu duduk atas kereta je. The landscape almost the same bila kita orang jalan naik kereta and everything semua. And memang sini banyak Mercedes, tapi kita perasan lagi banyak Mercedes tu adalah dekat Attar dengan kat Zorat. Zorat macam semua taksi adalah Mercedes. Cik, aku tak habis cakap pasal Mercedes tu je aku punya point. Finally I'm gonna start recording again because of something happened previously. Kita orang macam tak ada mood nak ni. Foto tal. Okay, dorang mesti anggap kita macam artis-artis. Yeah. Mauritanian. How are you guys? How are you? How are you? I am fine. Yeah, that's good. Okay. Okay. Alright. Oh, dia pergi datang sini. Please don't touch it. What? Don't touch it. What is it? Oh, that's your shop. Okay. Promote. Kalau kau datang sini boleh tukar tayak kat sini. What is this? No, it's okay. What's that? Le motor. Oh. Oh, wow. Wow. Le motor Toyota. Oh, Toyota. No Mercedes. No Mercedes. Toyota. Oh, Toyota. Toyota. Wow, that's good. That's good. What's your name? My name is Aziz. Aziz. Wow, nice shop. Wow. So everybody who want to change the engine come to Aziz. Toyota engine. Aziz. Looking for Aziz. Yeah. Nouadhibou. Yes. Ada. Okay, thank you. Ada macam-macam orang kat sini. Okay, kita dah start macam happy balik sekarang semua. Alhamdulillah. Ni Mauritania pay ni. Okay, kita nak pergi cari duit ni, tak nak tukar. Kita tukar kat sini, jom. Lepas tu kita orang tanya Mon tadi yang drop kita. Alah, halas dah. Okay, ni tempat kita tukar duit. 1 euro sama dengan 41 UGI lah. Ni ada macam ni. Boleh nego-nego. Asalnya dia bagi 39. Lepas tu 40. Lepas tu kita nak sembang lama-lama dia bagi 41. Okay, ini company yang kita guna lah untuk ke cross ke Dakhla, Al Musafir. Aku baca pun memang kat sini lah. Dia ejaan dia dalam Rumi Musafir, tapi actually Musafir lah dalam bahasa Arab dia. Seorang 400 UGI lah untuk sampai ke border. So dalam seorang RM40 macam tu lah.
Tapi sampai ke border tu tak tahu berapa jam. Alright gang, ini tiket untuk ke border of Dakhla. Dia cakap dia boleh bawa straight ke Dakhla, tapi it will cost us 1300 Ogeya. Tapi dia akan jadi lama sebab dia akan tunggu the whole bus and everything lah. So it's better for us to take to the border and just take taxi from there lah. And then hari ni kan hari merdeka dorang, 28 November. Betul lah, 28 November. So in Arabic they call it Eid Istiqlal. Eid Istiqlal. Alif Sin Ta Qaf Lam Alif Lam, something like that lah. So kita ada masa dalam 40 minit untuk jalan-jalan lah. Syukran. So kita orang plan nak pergi masjid dia sini lah, nak tengok masjid dia macam mana. Diorang bila nampak orang-orang luar jalan ni, taksi akan berhenti untuk tanya nak pergi mana lah. Kita orang dah macam phobia dengan private car. Actually ada je extra charges lah, sebab diorang akan anggap kita ni Nasara, orang luar ataupun non-believers or something, Nasrani or something like that. Tapi bila kita cakap Islam, diorang macam terus happy. Ni masjid Jama' Al-Faruq. Oh, so Jama' Al-Faruq. So ni masjid Al-Faruq. Oh, ada tu Mercedes passing by. Okay, jom lah. At least kita ada satu gambar kat Nouadhibou lah. Let's go, let's go. Alright, kita dah beli satu ekor ayam untuk bekalan kita, dan kita dah jumpa souvenir yang agak mahal. Ini sempena kemerdekaan diorang. Kalau tak, diorang tak jual tau. Satu ni jatuh harga 100 Ogeya. So kurang lebih 11-12 ringgit begitulah. Agak mahal, tapi at least we want something lah from Mauritania to remind us of what we have been through here lah. So sekarang ni dah pukul 10. Ada lagi setengah jam sebelum kita berlepas ke Dakhla. Ayuh, kita pergi balik ke bus company tadi. Kita dalam van musafir nak ke border Dakhla. Oh, orang sebenar Mauritania. So sekarang pukul 11. Dalam 2 jam lagi kita akan sampai ke border. Belah kiri ni ada rel iron ore tu, train. Sayang. Kita sekarang dekat border Western Sahara, tengah-tengah. Baru nak keluar daripada border Mauritania. Dah sikit-sikit je ni. Baik, baik. Mantap lah sini. Okay, kita orang baru cross border Western Sahara. Luar tu border dia, Western Sahara. Ni kita punya bekal tadi, ayam. Makan dekat restoran ni. Okay lah, tak kena pau lagi. Tapi kat kedai makan ni dah kena pau lah. Air ni, dengan air ni total 30 dirham. So dalam RM15, mahal gak lah. Tapi kita makan je sebab dah ada makan ayam hebat ni. Ayam ni satu ekor RM20 je. Siut, jom. Overlanding Western Sahara on the bus. So I guess it's gonna take about 4 hours to Dakhla from the border of Western Sahara, Mauritania, nearby Nouadhibou.